Dengan hanya 1 gram emas, saya sudah mampu menampung perbelanjaan dapur selama sebulan. Bayangkan jika anda memiliki 250 gram emas fizikal, ia bersamaan keupayaan menampung keperluan dapur selama 250 bulan. Pada harga semasa, nilai 250 gram emas adalah sekitar RM172,000. Persoalannya, bagaimana untuk menetapkan sasaran memiliki 250 gram emas ini? Terdapat 2 kaedah yang saya sarankan. Kaedah pertama ialah pembelian secara terus. Jika anda mempunyai tunai yang mencukupi, anda boleh membuat pembelian emas secara dalam talian dengan mendaftar sebagai ahli public gold. Setelah pembayaran selesai, anda boleh membuat pengambilan emas di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Keadaan kedua ialah melalui simpanan berperingkat menggunakan Gold Accumulation Program GAP. Melalui akaun ini, anda boleh menabung mengikut bajet sendiri, sedikit demi sedikit, sehingga jumlah simpanan mencukupi untuk mencapai sasaran 250 gram emas. Apabila sasaran dicapai, anda boleh mengarahkan sistem untuk mengeluarkan emas fizikal tersebut. Hakikatnya, tidak kira sama ada anda bermula dengan modal kecil atau besar. Perkara paling penting ialah konsistensi dalam menabung dan menyimpan. Bagi anda yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, DM saya dan saya akan bantu langkah demi langkah. Nama saya Sir Farid dan isteri Puan Elsa adalah Public Gold Business Owner yang bertauliah dan aktif. Kami ingin bantu ubah hidup 1000 keluarga capai impian dengan hanya menyimpan emas. Ingat, bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmu. Ingat emas, ingat Public Gold.